pun sama juga. Kadang-kadang kita tengok yang makin tua ni pula yang makin sensitif, menghasut sana, menghasut sini. Dia ibarat macam sate lah. Sate, kita sebelum siap, kita kena perak dulu tuan-tuan. Bila kita dah perak, kita kena tambah perisa pula. Yang tambah perisa ni ada tukang dia. Kemudian dah siap perak 2-3 jam, ada pula yang tukang cocok. Bila dah siap cocok, nanti dah tenang, bawa ada pula yang tukang bakar. Tukang bakar, lepas tu tengah-tengah bakar ada pula yang tukang kipas. Semua komplit set. Tapi akhirnya tukang-tukang ini semua tak digunakan lagi bila sate tu dicicah dengan sambal kacang, tuan-tuan. Dah tak nampak dah yang tukang bakar, dah tak nampak ni. Yang ada hanyalah si pemakai. Jadi anggaplah, janganlah jadikan diri kita sebagai tukang-tukang tadi tu. Orang ni marah sikit je sebab dia tersalah pakai slipper kita. Slipper sama jenis, maklumlah beli online, saiz 8 dengan saiz 9 kadang-kadang tak ada beza tuan-tuan, sikit je. Ada satu masa tu saya tengok dekat media sosial, kasut tak pernah pakai, slipper tak pernah pakai, dia simpan dalam kereta. Daripada saiz 8 tu jadi kecil tuan-tuan. Saiz 5 ke saiz 4 dia tu jadi kecil. Dek, kerana kasut macam itu, tuan-tuan canang dekat karya lain, dia ni ambil slipper aku terbuka. Yang ni pula tokok tambah, hari tu aku dah buang air, dia ambil air aku. Dan yang seorang lagi datang, itu hari mi rebus masa majlis hari raya, aku tak nak telur, dia letaknya telur ke aku. Dah jadi macam tu pula, penambah perisa. Jangan tuan-tuan, orang yang memecah belahkan agama Islam itu adalah sangat-sangat ditegak. Bagaimana untuk memperkukuhkan ikatan ukhuwah akan mendapat rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah. Perbaikilah hubungan di antara kedua saudara maramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Janganlah kita melakukan perpecahan, tuan-tuan. Kita ni orang Islam dekat dunia ni dah makin berkurang. Bila mana nak banyak, ada dia punya musuh-musuh dalam selimut. Kita pun tahu negara kita dulu, tanah Melayu kita tombang dek kerana musuh dalam selimut. Bukannya orang lain, dia cocok sikit, tapi yang lebih-lebih adalah orang kita. Jadi tuan-tuan, ingat, perpecahan di dalam Islam sangat-sangatlah ditegak. Maka bila ada ketidakserasian ataupun boleh panggil pergaduhanlah, senang sebut, baik-baiklah semula. Andai kata ada satu orang yang memang tak boleh langsung nak jadi baik ni, tak apa tuan-tuan, kita bagi dia kebaikan. InsyaAllah kenyataan ataupun kebenaran tu Allah akan sampaikan kepada kita. Allah tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Bukan kita tahu yang mana kaca, yang mana pemata je, tak. Allah nampak. Tuan-tuan buat untuk apa, tuan-tuan elakkan untuk apa, daripada berlaku perpecahan. Syariah di surau Ar-Raudatul Indah ni tak ramai. Janganlah berpecah tuan-tuan. Ini saya mengingatkan diri saya juga dan diri tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah surau Ar-Raudatul Indah ni tak ada isu lah. Jadi diharap jangan berlaku di masa akan datang. Kita sebagai Muslim dituntut untuk menjaga ukhuwah sesama Muslim, kerana di antara ianya adalah sifat-sifat orang yang beriman untuk memelihara ukhuwah sesama kita. Kita juga dilarang saling dengki, berdengki, berkelahi, memarahi sesama Muslim. Ada kalanya kita boleh tegur, tapi tegurlah dengan berhemah. Tegur dengan yang berlapang dada. Yang ditegur pula jangan marah, tegur-tegur capai mic. Apa salah slipper aku kau ambil sebelah? Jangan. Tuan-tuan,
jangan macam itu. Kalau tertukar kereta boleh marah, kalau tertukar slipper janganlah marah sangat. Sebab ingat tuan-tuan, dia ada beberapa larangan-larangan di dalam surau dan masjid. Tak boleh cari barang-barang yang hilang di dalam masjid ataupun surau. Saya ingatkan juga diri saya, dulu saya selalu buat tuan-tuan, masa kecil-kecil tak tahu. Slipper kita kena rembat dengan orang, kita pakai slipper orang lain. Rupa-rupanya kenapa Nabi larang? Sebab dia boleh menghuru-harakan satu surau. Tuan-tuan bayangkan, saya punya slipper kena rembat dengan seorang, saya rembat slipper orang lain. Nak balik rumah punya pasal orang ni rembat, orang ni rembat, orang ni rembat, orang ni rembat. Last sekali noja yang tak ada slipper. Sebab apa? Slipper noja dah tak ada dah. Orang yang mula-mula tu dia ambil dua. Sebab tu bila mana slipper kita hilang dekat surau ataupun masjid, redha tuan-tuan, jalan dia balik berkaki ayam masuk kereta. Ini satu kisah benar tuan-tuan. MB yang amat berhormat Menteri Besar kita pernah hilang slipper dekat masjid. MB buat macam mana, dia toleh kiri, dia toleh kanan 3 kali je. Toleh kiri, dia toleh kanan, dia toleh kanan balik, slipper saya hilang, dia kata. Yang paling huru-hara masa tu confirm lah bodyguard, mana slipper Datuk, mana slipper Datuk. Dia tanya dengan saya lagi, mana saya tahu slipper Datuk yang masa tu. Tapi bila dia orang tengok memang dah tak ada, hilang, disappear terus lah. MB terus masuk dalam kereta dia tanpa pakai slipper lah, maknanya pakai kaki ayam. Dia lah memang lah kereta dia dekat kan. Tak ada pun dia nak curi slipper orang lain, tak ada. Jadi itu adalah satu amalan yang sebenar. Kadang-kadang bila tertukar dan sebagainya, slipper ni satu pattern, saiz dia lain, beza pun sikit dia, saiz 8 dengan saiz 9. Jadi tak nampak beza dia banyak sangat, jadi tertukar. Itu tuan-tuan, nanti minta pengurusi ataupun ketua imam jemput ustaz untuk menerangkan banyak tuan-tuan. Dalam masjid boleh do and don'ts dalam masjid, apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat dalam masjid. Kita masuk pejabat kerajaan pun ada SOP tuan-tuan. Takkan masuk masjid dan surau tak ada SOP kita, betul? Jadi nanti minta ustaz untuk ceritakan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang boleh seorang ustaz, apa yang tak boleh ustaz kita nak buat dalam surau. Takut-takut nanti diorang ingat semua boleh. Jadi kena minta ustaz terangkan apa yang boleh. Mungkin dia tak boleh menceritakan semualah dalam satu hari, mungkin tak peringkat insya-Allah. Jadi tuan-tuan ingat semua, antaranya janganlah kita memutuskan hubungan, saling dengki-mendengki, berkelahi, memarahi sesama Muslim. Kita carilah ruang dan peluang untuk kita berbaik-baik, untuk kita memahami antara satu sama lain. Tuan-tuan, tak rugi kalau kita mengalah, tak rugi pun kalau kita biarkan mereka yang sangat-sangat rasa hati busuk sangat dengan kita. InsyaAllah kita cari ruang, kita cari 5 hak asas untuk seorang Muslim yang ke atas kita buat, selesai masalah pada kita. Kita menjawab salam, dia bagi salam, jawab salam. Tuan-tuan, kadang-kadang dah yang tua-tuanya, saya sendiri perasainya tuan-tuan, ada orang iri hati dengan saya banyak. Dia lalu, rumah dia satu blok dengan saya, rumah flat. Saya lalu selalu dia dia. Jadi ada satu hari itu dia telefon saya. Saya pun nak jawab, nak kena balik ke tak nak dia tapi tak apalah, dia jawab salam dengan baik. Kita tanya dia, lala sekarang dia pula yang malu-wali. Orang tua kata malu-wali lah dengan saya kan. Jadi itu antara dia 5 hak menjawab salam. Kita ziarah orang yang sakit. Tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi menziarahi orang yang sakit kan? Orang yang baling najis setiap kepada Nabi. Bukannya dia marah je, dia baling najis setiap hari kan Nabi. Sampai 1 hari 2 hari Nabi datang lalu situ, dia tak baling pula najis ni. Nabi cari, tanya dia kenapa, rupanya sakit terlantar. Nabi pergi ziarah dia tuan-tuan. Macam itu akhlak Nabi. Tapi kita mungkinlah ada sedikit marah lah kalau dia baling tahi, tak kita report polis, dia terlongkang duduk dia, betul? Jadi doakan, ziarah dia sakit. Kalau dia meninggal, hantar jenazah dia, uruskan jenazah dia, mendatangi undangan serta mendoakan orang yang bersih jika ia mengucapkan Alhamdulillah.
Sentiasa menziarahi sahabat anda itu adalah satu amalan yang mulia tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak sangka kita nak buat kebajikan ni, terutama ada jawatan kuasa surau, adakan sedikit dana biro kebajikan. Saya punya pengalaman sendiri, orang ni jarang pergi surau tuan-tuan. Jarang, bukan tak pernah jarang. Jarang tu maknanya mungkin setahun sekali je lah, raya dan sebagainya dia datang. Tapi bila dia sakit, saya cakap dengan dia, ini sumbangan daripada surau jemaah kita untuk awak dah. Jadi mudah-mudahan ia dapat membantu dengan tuan-tuan. Menangis dia sepanjang malam tuan-tuan, menenangkan. Jadi kebajikan tu kita bagi tak banyak pun 200, tapi appreciation orang. Daripada orang yang datang naik masjid kata tak ada duit, kita bagi dia, baik kita bagi kita punya jemaah kita tersendiri. Kemudian ajak di antara karya untuk merapatkan ukhuwah, ajaklah makan-makan depan rumah ke, dekat pondok-pondok ke, ajak makan, buat jemput-jemput sikit, buat karipap sikit, buat stik ayam sikit. Stik tak ada ayam stik lembu lah kalau boleh, wagyu jemput. Jangan katakan satu surau yang lain pun nak datang. Kalau kata jemput datang rumah saya malam ni, saya ada buat sedikit jamuan wagyu lembu, insyaAllah surau tempat lain pun akan datang juga insyaAllah. Jadi membantu sahabat-sahabat dalam kesusahan. Contoh dia nak pindah rumah, memerlukan kenderaan, mungkin pengurusi ada 4-wheel, boleh pinjamkan dengan dia. Ini contoh tuan-tuan, jangan pula minta pula dengan pengurusi. Pengurusi ada 4-wheel, saya nak pindah rumah, pinjam jam. Jangan, minyak tengah mahal tuan-tuan. Minyak tengah mahal ni boleh buat gaduh kalau pusing jauh tak bagi dia minyak. Kemudian melakukan aktiviti bersama seperti riadah. Saya dah tengok di kawasan ni adanya denggi yang agak tinggi, sama-sama membersihkan kawasan perumahan ataupun apatah lagi membersihkan kawasan masjid. Setiap apa yang tuan-tuan capai untuk pembersihan di masjid ini, Allah akan balas tuan-tuan. Jangan lupa gotong royong bersama-sama dengan syariah untuk mendapatkan ukhuwah kita. Sentiasalah kita menutup aib dan bersangka baik, memaafkan serta mendoakan sahabat kita. Apa pun jua yang dilakukan kepada kita, kita doakan kebaikan untuk diri dia insyaAllah. Baik, saya habiskan dengan tazkirah tadi. Mudah-mudahan ia beroleh sedikit rahmat, memboleh sedikit ilmu untuk tuan-tuan dijadikan pedoman bahawasanya ayat Quran yang saya baca juga ada, dan juga hadis. Maknanya janganlah kita berkelahi sesama, kita rapatkan sah tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan dia beroleh barakah dan boleh rahmat. Kita baca sikit doa untuk keselamatan negeri dan diri kita serta kaum keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wa salamata min kulli ithmi wal ghanimati min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء والسيول والزلازل وجميع أنواع البلاء. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وسلطاننا. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong